Prisma FM, suara impian, inspirasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pendengar setia Prisma FM. Bersama dengan saya DJ Bertugas, saya Cikgu Fizu. Hai hai hai. Masih bersiaran secara langsung dari konti mini Prisma FM, suara impian, inspirasi bersama. Dan saatnya cukup bersejarah untuk kita semua akhirnya tiba, yang mana konti Prisma FM pada hari ini menerima kunjungan seorang tetamu yang amat kita hormati, iaitu Yang Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad. Beliau baru saja menyempurnakan pelancaran rasmi Prisma FM semata tadi dan kini buat pertama kalinya beliau bersama-sama kita secara langsung di udara. Alhamdulillah, satu penghormatan besar buat seluruh warga SK Meraga Beris kerana dapat berkongsi detik bersejarah ini bersama insan hebat yang sentiasa memberi inspirasi kepada dunia pendidikan negeri Terengganu. Terima kasih yang tidak terhingga buat Tuan Pengarah kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami di konti kecil yang penuh makna bagi kami warga Prisma ini. Suasana dalam konti pada hari ini, wah, memang luar biasa. Debarang semakin terasa di kalangan kami. Saya DJ Bertugas dan juga DJ Cilik yang menemani saya pada hari ini. Gelombang semangat Prisma FM semakin kuat berdenyut boleh rasa sampai ke hati. Okay? Dan sekarang tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Segmen istimewa Prisma FM bersama Tuan Pengarah akan diteruskan oleh DJ cilik kita yang sentiasa ceria, berani dan penuh semangat. Jadi tanpa melengahkan masa, rakan-rakan penonton yang bersama dengan kami di Prisma FM TikTok waktu ini, terus setia bersama dengan kami di sini. Ada sesuatu yang menarik yang ingin kami kongsikan kepada anda. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan mic panas Prisma FM kepada DJ cilik kita yang hebat. Teruskan siaranmu dan jangan lupa kekal bersama kami di Prisma FM, suara impian, inspirasi bersama. Silakan DJ Cilik. Hello, everyone. Good morning, listeners. You are tuning into Prisma FM, the voice of SK Maraga Beres. I'm Salma, and together with my co-host, Arisa. we are truly honored to have a very special guest with us today, the Director of Education for Terengganu, Encik Kamsah Elias Kamal bin Muhammad, and also joining us today is the head of Pemamat District Officer, Yang Mulia Tengku Syarif bin Tengku Dahlan. Thank you all for joining us today. We're really excited. Selamat datang Tuan Pengarah. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Prisma FM. Kami amat berbesar hati menerima kehadiran Tuan hari ini. Okay, before we begin, sir, allow me to share a little bit more about Prisma FM. This is our very own school radio channel run by our pupils and teachers. We have a weekly schedule featuring different segments, and the English Best slot is aired every Tuesday. Through this program, we aim to build our confidence in speaking English, learn creative communication skills, and, of course, making learning fun and meaningful. Now, my first question is to you, sir. How do you feel being here at our school today and seeing all of the creative projects and activities that our students and teachers have prepared? Okey, baik. Pertamanya cikgu nak mengucapkan tahniah lah kepada SK Meraga Beres kerana menjemput cikgu pada pagi ini. Dan pertama kali cikgu masuk tadi, memang cikgu melihat sesuatu yang luar biasa lah pada sekolah ini. Dan ketika berada di konti ni juga pun cikgu rasa terkejut juga ni. Terasa seolah-olah berada di Terengganu FM. Sikit pun tak ada bezanya sebab cikgu pun banyak kali berada di Terengganu FM. Jadi inilah bukti kemenjadian anak-anak sekolahnya. Cikgu selalu canangkanlah kepada semua guru-guru kita. We are not just teachers but aspire to be nation builders. Kita ni bukan saja sebagai seorang guru
tetapi kita juga membina negara bangsa. Dan apa yang cikgu lihat bila berada di sini, memang sekolah ini mempunyai satu yang luar biasa, ada wow factor dan X factornya. Jadi cikgu sempat untuk melihat beberapa presentation yang dibuat oleh anak-anak pelajar kita berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan STEM, bagaimana ditunjukkan kepada kita tentang robotik, berkaitan dengan drone dan sebagainya, dan bagaimana anak-anak kita dapat mempersembahkan dengan maklumat yang cukup baik dan juga berkomunikasi dengan baik dengan dua bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Dan ini membuktikan bahawa sekolah ini telah benar-benar menyahut touch point KPM kita. Sekolah yang benar-benar berkualiti dan akhirnya ialah kemenjadian murid generasi madani. Tuan, seperti apa yang Tuan tengok hari ini, banyak program dan inovasi yang dijalankan di sekolah-sekolah, termasuk dalam bidang STEM, robotik dan kreativiti murid. Tapi, apa sebenarnya hala tuju utama pendidikan negeri Terengganu yang nak dicapai oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri ini? Okey. Selain daripada seperti mana yang cikgu kata tadi, Terengganu memanglah dari segi kecemerlangan akademik memang kita tak dapat nafikan. Dan baru ni juga kita melihat banyak juga kes yang melibatkan pelajar-pelajar kita. Tapi bukan di Terengganu. Di Terengganu tak banyak kes yang melibatkan peluncuran berkaitan dengan budaya kebejahatan sosial dan sebagainya. Tak banyak, masih lagi kita kawal. Tapi kita kebimbangan kita bahawa sekiranya dia merebak juga ke negeri Terengganu. Jadi soal swadaya itu, jati diri itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. KPM menyebut tentang karamah insaniah, disebut sebagai human dignity. Jadi ini juga kita harap kita dapat absorb kepada pendidikan negeri Terengganu. Selain daripada kita mengejar berkaitan dengan STEM, inovasi dan sebagainya, jadi pembinaan karakter itu adalah yang kedua juga, cikgu melihat di zaman Internet of Things ini, ledakan teknologi. Orang bercakap tentang open sky, orang bercakap maklumat di ujung jari, orang bercakap dunia tanpa sepadan. Jadi kita harap anak-anak di Terengganu juga melihat ini sebagai satu perkara yang besar. Satu masa nanti teknologi ini sebenarnya akan menggantikan tenaga manusia dan sebagainya. Jadi kita kena absorb dengan cepat. Orang bercakap tentang revolusi industri, orang bercakap tentang membina generasi titan intelek. Jadi ini antara harapan dan hasrat cikgu lah, supaya anak-anak kita bukan saja mengejar kejayaan-kejayaan dari segi peringkat global dan sebagainya, kita nak melihat supaya mereka juga mempunyai satu bentuk firewall lah, tahanan diri daripada anasir-anasir yang tidak baik ni. Dan yang paling penting juga ialah kita minta lah apabila kebetulan berada di udara ini, kebersamaan para ibu bapa dan netizen lah untuk support kepada pendidikan kita, support pada anak-anak kita. Kerana akhir-akhir ini kita melihat pendidikan kita agak nak dihitamkan lah. Bila ada isu saja mesti disalahkan sekolah. Bila ada isu saja mesti disalahkan guru-guru kita. Betul-betul. Jadi kalau situasi begini menunjukkan bahawa ada sedikit gangguan kepada persediaan sama ada peringkat KPN, Jabatan PPD untuk build up pelajar-pelajar kita, khusus di Terengganu kita. Jadi soal kebersamaan para ibu bapa netizen itu dalam menterjemahkan agenda pendidikan negeri Terengganu perlulah bersama. Janganlah kita menjadikan anak-anak kita sebagai tuan. Mungkin ramai yang tak faham apa maksud cikgu. Kadang-kadang tak hadir ke sekolah. Sekarang ni konten sekolah biasanya berlaku di rumah. Bukan lagi macam dulu konten sekolah berada di luar patas sekolah. Jadi ibu bapa kita mintalah kebersamaan, pastikan anak-anak ni dihantar ke sekolah. Bukan tugas tanggungjawab cikgu lagi kalau berkaitan dengan rumah. Itu hasrat cikgu. Sebab tu cikgu kata kita tidak boleh mengejar akademik semata-mata, tapi melihat pendidikan itu sebagai satu yang holistik, memerlukan support system yang cukup baik untuk memastikan hasrat dan juga harapan kita supaya proses connecting the dot itu berlaku dalam hasrat untuk mendapatkan pendidikan terbaik di Terengganu. Okey, terima kasih kerana sudi menjawab Tuan.
Soalan seterusnya, Tuan. Pendidikan sekolah rendah memainkan peranan penting dalam membentuk asas sasiah dan kemahiran murid. Jadi, apa harapan Tuan terhadap pendidikan sekolah rendah di negeri Terengganu pada masa hadapan? Yes, betul. Kita jangan lagi dimomokkan untuk kembalikan semula perpesaan. Kerana tahap 1, tahap 2 di sekolah rendah ni memang kita melihat bahawa asasnya ialah untuk melihat proses pertumbuhan dan perkembangan murid. Bukan lagi berasaskan kepada sistem pembengkal. Mana kita melatih pelajar menghafal, kemudian kita curahkan balik di soalan-soalan perpesaan. Itu adalah satu sistem yang tidak bagus. Jadi apa hasrat yang dibuat oleh KPN, PPD hari ini untuk mengembalikan proses pendidikan itu ialah melihat tahap perkembangan anak-anak murid. Saya DJ bertugas mewakili DJ-DJ cilik yang ada pada hari ini juga saudara Konti Mini Prisma FM. Mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami. Jumpa lagi dalam siaran yang seterusnya. Dan seperti biasa, Prisma FM, suara impian, inspirasi bersama. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.